Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mengajar tentang penyataan penafian dengan majmuk penyataan. 3 je Yusuf akan ajar dalam bab 3 matematik. Sekarang ni kita nak mula dengan maksud penyataan. Maksud penyataan ni ialah menentukan nilai kebenarannya sama ada palsu ataupun benar. Contoh penyataan ialah 2 tambah 2 ialah 4. Itu adalah penyataan yang benar. Contoh penyataan palsu ialah 2 tambah 2 ialah 5. Walaupun penyataan tu agak simple, tetapi ia jelas, ia lebih senang untuk menjelaskan kepada para penonton. Dan kalau nak tahu itu bukan penyataan tu, senang je. Penyataan ini terus terang, tidak dia boleh dikategorikan sebagai palsu ataupun benar. Contoh bukan penyataan ialah soalan. Soalan macam ni kan. Kenapa Yusuf pakai baju macam ni lagi? Itu bukan penyataan, okey? Dan itu sahaja untuk penyataan pada asasnya. Sekarang ni kita nak pergi ke penafian. Penafian ni dia macam penyataan juga, tapi dia meletakkan perkataan tidak atau bukan. Contohnya, 9 ialah prosedur sempurna. Kalau penafian ialah 9 bukan prosedur sempurna, walaupun itu palsu pun. Dan penafian ni memang senang sikit daripada senang sekali. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke majmuk penyataan. Majmuk penyataan ni ada 2, iaitu P dan Q atau P atau Q. Kita mula dengan dan dulu. Kalau dan ni, jika P atau Q satu macam P atau Q salah, palsu, dan tu automatically terus terang jadi palsu. Satu palsu, semua palsu untuk dan. Tapi kalau dua-dua benar, P dan Q benar, dia je benar. Okey. Dan untuk atau pula, jika P atau Q palsu, dia masih benar lagi. Kalau dua-dua palsu, dia baru palsu. Tu untuk prinsip atau dengan dan. Dan di selangnya ada premis 1 dan premis 2. Dan kalau nak gabungkan tu, dia gunakan dan atau. Contohnya, premis 1 ialah 9 tolak 3 sama dengan 6. Benar. Premis 2 ialah 9 tolak 4 ialah 6. Palsu. Dan kalau untuk P dan Q, dia jadi palsu sebab ada satu palsu, dan P atau Q dia jadi benar sebab dia satu palsu je. Jadi itu je lah sahaja yang Yusuf nak ajar tentang bab 3 ni. Sebab hari ni Yusuf study bab 3 matematik sikit untuk buat video ni.